Ramai orang suka kepada benda digital sekarang kan. Duit pun lebih mudah yang digital daripada duit fizikal. Tak kurang juga sekarang ni tuan-puan, ramai yang memilih untuk simpan emas digital sebagai alternatif kepada emas fizikal. Tetapi ramai yang tak menyedari risiko tersembunyi di sebaliknya. Dengarkan video ni sampai habis tentang beberapa perkara penting yang perlu dipertimbangkan sebelum anda melabur dalam emas digital. Yang pertama sekali tuan-puan, tak ada pemilikan fizikal. Anda tidak akan memiliki emas secara fizikal, hanya dalam bentuk digital je. Jikalau berlaku gangguan teknologi atau ketidakstabilan platform, anda mungkin tak akan dapat mengakses pelaburan emas anda. Yang kedua tuan-puan, kebergantungan kepada pihak ketiga. Anda terpaksa bergantung kepada penyedia perkhidmatan atau aplikasi untuk membeli, menyimpan dan menjual emas. Sekiranya dah platform tersebut menghadapi masalah kewangan atau teknikal, pelaburan anda juga mungkin terjejas atau terpadam dan hilang. Yang ketiga tuan-puan, risiko cyber. Akaun digital ni tuan-puan terdedah kepada risiko penggodaman, penipuan dan kerosakan sistem berbanding emas fizikal yang boleh disimpan dengan selamat. Emas digital sentiasa berisiko jika tidak dilindungi dengan baik. Yang keempat tuan-puan, ketidakpastian perundangan. Tak semua negara mempunyai undang-undang yang jelas mengenai pemilikan emas digital. Ini boleh menjadi isu jika penyedia perkhidmatan menghadapi masalah atau ditutup tanpa amaran. Jika ini berlaku, anda akan menghadapi kerugian yang besar. Yang kelima, kos tersembunyi. Sesetengah platform mengenakan yuran transaksi penyimpanan atau pengeluaran yang mungkin tidak jelas kepada pelabur. Pastikan anda memahami kos sebenar sebelum membuat keputusan. Keenam, kepatuhan syariah. Emas digital yang tidak bersandarkan kepada emas fizikal atau yang hanya wujud sebagai nombor dalam sistem tanpa sandaran aset sebenar adalah tidak patuh syariah kerana ia boleh dianggap sebagai spekulasi iaitu gharar atau transaksi tanpa pemilikan jelas. Namun, kepatuhan syariah bukan hanya bergantung kepada aspek pemilikan fizikal sahaja. Faktor lain seperti akad yang jelas, tak ada unsur riba dan tak ada manipulasi harga juga memainkan peranan yang penting. Oleh itu, sebelum melabur dalam emas digital, pastikan ianya diiktiraf sebagai patuh syariah oleh badan berautoriti seperti Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia atau Suruhanjaya Security Malaysia. Nak mudah? Pilih saja platform simpanan emas Public Gold yang diiktiraf patuh syariah oleh syarikat Amani Advisor. Anda boleh keluarkan emas bila-bila masa yang anda mahukan setelah mencapai matlamat gram emas yang anda mahukan. Kesimpulannya, tuan-puan, emas fizikal adalah kekal sebagai pelaburan yang selamat dan bebas risiko teknologi. Nak menyimpan emas dengan selamat dan patuh syariah? Tuan-puan boleh klik link bio saya. Saya akan bimbing sebaiknya. Emas, pasport kekayaan kita semua.